Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Umay Story channel. Alright, hari ini 24 April 2025, hari di mana saya akan mengambil keputusan SPM 2024 bersama rakan-rakan yang lain di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota. Okay, jadi hari ini sekarang dah pukul 8 lebih baru, dan keputusan akan keluar pada pukul 10 pagi. Jadi saya berhasrat untuk cek dulu di rumah keputusannya. Jika apa-apa pun keputusan akan saya terima dengan reda, dan alhamdulillah, sebab saya dah usaha dengan sebaik mungkin. Mungkin ada kurang dan khilaf daripada saya sepanjang pembelajaran yang mungkin membuatkan keputusan tu belum mencapai target saya. Tapi saya harap keputusan hari ini adalah yang terbaik, insyaAllah. Okay, hari ini saya buat video ni adalah untuk menaikkan lagi semangat adik-adik yang mungkin yang tengok YouTube saya. Saya dah melepasi dah fasa di mana fasa yang cukup berat, saya faham. Jadi masa form 4 saya adalah pelajar yang bukanlah yang bijak. Saya sebenarnya saya malas. Kalau kita ada sikap malas, memang confirm dah kita takkan dapat target yang kita nak. So apa yang awak perlu buat, yang first adalah jaga hubungan awak dengan Allah, jaga hubungan awak dengan ibu bapa, dan jaga hubungan awak dengan guru. Untuk jaga hubungan awak dengan Allah, pastikan awak solat 5 waktu. Lepas tu, lepas solat tu, jangan kalut nak bangun, jangan kalut nak tinggalkan sejadah tu, sebab dekat situlah sebenarnya ruang untuk awak berdoa, ruang untuk awak minta maaf dengan Allah, minta Allah lapangkan dada awak untuk ilmu tu mudah masuk dan awak mudah faham. Okay, itu satu. Yang kedua, dengan ibu bapa boleh minta maaf dan boleh juga berterima kasih kepada mereka sebab mereka dah berusaha untuk sekolahkan awak. Ada sesetengah orang yang tak berpeluang untuk belajar atas sebab keuangan. Jadi masa awak duduk di sekolah ni, sepatutnya awak perlu bersyukurlah. Mungkin awak rasa sebab yalah, memang sepatutnya, benda tu memang sepatutnya. Tapi ada orang yang tak mampu untuk sekolahkan anak mereka. Yang ketiga adalah hubungan awak dengan guru. Saya rasa untuk point jaga hubungan dengan guru ni, saya ada khilaf sedikit. Sebabnya masa form 4 tu saya kan dilantik sebagai wartawan TVPSS SMK Kota. Jadi saya fikir yang saya perlu fokus. Saya tak terfikir yang sepatutnya saya terlebih letakkan kerjaya wartawan tu lebih daripada kelas yang cikgu buat. Faham tak? Kadang-kadang masa cikgu mengajar, saya keluar, pergi buat video, pergi buat liputan kan. Dan sebenarnya saya ada keberatan untuk keluar, tapi saya biarkan je sebab saya rasa saya dah diberikan tugas. Tu first salah saya. Lepas tu bila result pertama peperiksaan awal tahun 2023 form 4 tu, result saya matematik fail. Masa tu ada beberapa orang je yang fail. Jadi saya rasa hina lah sebenarnya, rasa hina. Lepas tu rasa kesian dengan cikgu, sebab macam cikgu perlu usaha untuk buatkan beberapa orang ni tak fail. Cikgu Hazamah saya love sangat. Lepas tu
saya fail. Tapi subjek lain Alhamdulillah okey masa tu, sebab awal tahun kan. Perasaan awal tahun selalunya cikgu sendiri yang buat, selalunya sekolah sendiri yang buat. Jadi saya tak ada problem lah dekat subjek lain lagi masa tu. Matematik je lah yang merisaukan masa tu. Jadi lepas pada tu, lepas dapat result, saya minta maafkan Cikgu Hazama sebab tak dapat bagi result yang terbaik lagi masa tu. Lepas tu saya dah mula ada macam spark yang macam I need to change kan, I need to change. So saya cubalah, tapi memanglah saya terapkan ketiga-tiga benda yang saya buat tadi, which is jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan ibu bapa, jaga hubungan dengan guru kan. Tapi masa ni saya masih lagi terapkan diri saya, bukan terapkan, saya masih ada sikap malas yang teruk, yang menyebabkan saya tak buat kerja yang cikgu suruh. This is also the point. Sebabnya sebenarnya apa-apa kerja yang cikgu suruh buat, awak kena buat. Sebab dia akan membantu awak untuk berfikir. Faham tak? Satu lagi point dekat sini, jangan meniru. Sebab kawan awak yang buat tu je yang bijak, awak tak bijak. Okay? So awak kena buat sendiri supaya awak boleh faham. Kalau awak rasa susah soalan tu, tak faham, awak kena direct rujuk buku. Tak perlu tunggu kawan tolong balas chat. Kalau awak tanya kawan awak, macam mana ni, tak faham, kalau dia tak balas dalam jangka masa yang panjang, awak balik je buku tu, awak baca supaya bila awak baca, awak ada dapat poin-poin lain, awak tahu untuk jawab soalan tu macam mana. Faham? Okay, so berbalik kepada result tadi, mungkin saya akan sertakan gambar-gambar result saya dalam video ni. So result form 4 saya agak macam mengecewakan, tapi saya suka untuk sejarah sahaja. Sebab masa form 4 tu, awal tahun tu, saya memang suka sangat sejarah. Sebab awal-awal kan senang nak ingat tu satu. Lepas tu naik pertengahan, Alhamdulillah saya lulus matematik atas jasa Cikgu Hazama juga mengajar saya, dan atas saya try hard lah untuk faham benda tu. Tapi bila dah lulus, saya rasa lebih selesa dan mulakan lagi habit-habit saya sebelum ni. Maksudnya tak fokus, lepas tu keluar kelas. Sepanjang tahun tingkatan 4 tu, saya sangatlah menyibukkan diri dalam membuat video, edit video. Kadang-kadang saya lebih punctual untuk post video dekat YouTube berbanding siapkan kerja sekolah yang cikgu dah bagi. Di situlah saya rasa kekurangan saya. Macam saya tak punctual, saya melengah-lengahkan sesuatu benda, dan saya dah banyak kali ditegur kawan-kawan saya. Bukanlah kawan, best friend, tapi saya tak ambil. Mula-mula tu saya tak ambil benda tu sebagai benda yang perlu saya ambil berat. Okay. Lepas tu saya naik form 5. Masa awal tahun tu saya tak ingat, tapi saya rasa macam saya tak lulus. Saya lulus. Masa awal tahun form 5, saya rasa ada peningkatan di sesetengah tempat dan ada juga penurunan di sesetengah tempat. Dan masa form 5 pertengahan tahun, masa tu result saya daripada memang merosot teruk. Sebabnya akaun saya fail, ekonomi saya fail, matematik tambahan tu sah-sahlah fail kan. Cumanya matematik, tak silap saya masa tu saya masih lulus. Lepas tu saya dah start frust sebab kan ada 2 lagi exam, di mana trial, lepas tu SPM dah.
tu saya terfikir macam, should I change the real one? So saya pun langkah saya dengan beli buku rujukan. Contoh buku rujukan yang saya beli adalah ni, daripada Boat SPM. Sebab saya memang suka these notes. Dia buku rujukan tau, dan dia memang cantik, berwarna. Jadi saya rasa lebih minat untuk belajar. Sebabnya kalau korang nak tahu, tengoklah buku akaun saya ni, betapa studinya saya sampai dah terkoyak dah. Okay, baik. Jadi langkah pertama saya adalah beli buku rujukan. Lepas tu beli juga buku latihan, especially buku matematik. Bila awak dah stress macam ni, awak kena try untuk pergi to basic. Tak adalah pergi to basic, pergi try tambah-tambah, tolak-tolak tu, no. Awak beli buku Galus. Buku Galus ni saya kenal daripada cikgu saya, cikgu matematik tambahan, Cikgu Zawiyah. Dia kata kalau awak tak pandai, cuba guna buku latihan Galus. Galus tu adalah maksud dia gagal lulus. Jadi daripada gagal awak nak ke lulus, awak kena beli buku tu. Okay, awak kena beli buku tu supaya sebab dalam buku Galus tu selalunya dia akan tunjuk contoh dulu. Lepas tu awak akan kena buat beberapa soalan. Dan saya sebelum trial, saya habiskan satu buku Galus untuk matematik. Dan Alhamdulillah trial tu saya dapat matematik C+. Daripada fail awal-awal form 4 tu, Alhamdulillah trial saya C+. Dan saya berharap untuk SPM hari ni, saya nak tengok matematik saya dulu. Dan saya selebihnya saya serahkan kepada ilahi. Sebab saya rasa saya dah buat yang terbaik. Dan saya nak mention juga kat sini untuk account dan ekonomi. Sebab kan sebelum ni saya fail kan. So account pun sama juga. Saya memang try hard sungguh ya. Saya try hard sungguh. Setiap kali saya buat soalan, saya akan belik. Walaupun tu soalan sama, kalau saya rasa saya tak faham, saya akan belik juga. Saya tak kisah dah. Saya tak nak letakkan satu gatekeep ke orang panggil macam saya tak nak letak penghadang untuk saya faham benda tu. Sebab selalunya saya fikir masa form 4 tu, saya fikir kalau saya tak faham, saya akan tunggu kawan saya. Tu adalah kesalahan saya. Apa yang saya cerita adalah apa yang saya rasa saya salah. Jadi saya kena bagi tahu korang supaya korang baiki awal-awal. Okay, so saya khilafnya di situlah sebenarnya. Ramai orang yang macam tertanya-tanya kenapa saya boleh fail walaupun saya banyak buat nota, saya study malam. Tapi sebenarnya saya baru tahu yang saya hanya sekadar membaca, bukan mengingat. Okay, jadi saya nak ucapkan kepada adik-adik tahun 2008, batch 08 yang akan menduduki peperiksaan lebih awal, dijangkakan sebelum Christmas tu dah habis. Jadi saya ucapkan good luck. Semoga awak dapat lalui cabaran ni dengan senang hati. InsyaAllah kalau awak berpegang kepada landasan yang betul, awak akan dapat apa yang awak nak, InsyaAllah. Jadi untuk saya, jom kita tengok vlog. Mungkin saya akan check dulu, jadi tengoklah di mana video tu berada. Tapi InsyaAllah hari ni ada vlog sikit. Mungkin video ni asing lah kot, ucapan ni asing, lepas tu result asing. Ikutlah result tu, apa-apa result pun I will never share here. Okay, nanti saya share untuk next video. Alright, Assalamualaikum.